Alright, baik tuan-tuan. Saya sudah melimaukan atau memandikan bilah ni. Sebaik boleh lah yang saya buat. Okay. Kalau ada karat lagi tu kan nanti pulang balik kemudian lah. Okay, tapi ini untuk kita kongsi bersama. Sekarang lepas dah dilimaukan, okay, sekarang kita bilas. Bilaskan dengan air suling ya, air suling bukan air mineral, air daripada water filter tu, yang air RO tu kan, ataupun air botol yang reverse osmosis RO tu, air mana tu, kita bilaskan. Okey. Sekarang kita bilaskan. Katakan pada bilah keris tu tanggal-tanggalkan semua serat-serat limau tu. Limau dia melekit. Kalau dibiarkan tu nanti bilah tu dia akan lebam. Okey. Mandi dah. Dibilaskan sepanjang bilah tu. Okey. Jangan tertinggal. Okey. Kalau buatkan singgi pun boleh. Ini sebabkan saya nak buatkan recording ni, jadi saya buatkan dekat meja. Selalunya saya buat dekat singgi je terus. Kemudian terus dilapkan secepat ya. Tak nak air tu dia terus merekat, terus tinggal pada bilah tu, dia kering, air tu kering pada air pada bilah tu. Dengan sebab macam tu nanti bilah tu akan serap air tu. Sebab sifat bilah ni dia menyerap. Satu lagi, kalau ada kain yang serap air tu pun boleh juga. Saya suka pakai yang toilet roll sebab dia memang serap air. Selepas dah dilap ni, kita hair dry kan dia. Hair dry kan betul-betul biar panas bilah tu, jadi air tak ada yang serap dalam bilah tu. Okay. Kita lap-lap dulu air tu yang nampak di permukaan tu, kita lapkan. Ambil lagi. Lap lagi. Nampak? Handsome bilah dah. Nampak? Ini limau je, limau nipis. Ini dia punya cara mandikan bilah keris. Nampak? Wah. Okay. Bila dah lap ni, semua pating-pating dia pun lap juga. Kita akan gunakan hair dryer. Hair dryer high setting panas. Kita sembus sepanjang bilah ni untuk memastikan air-air tu insya-Allah semua tak ada yang tinggal pada bilah ni. Kerana air tinggal dia akan mempercepatkan proses karat. Baik. Okey. Sekarang ni saya dah lap habis dah. Sekarang nak buat hair dryer. Saya sambung balik sekejap lagi.